TV7 pergi ke SK Sheikh Aiden untuk bengkel pemantapan TV PSS bagi sekolah-sekolah daerah Jempol dan Jelebu. Jom kita saksikan. Hari ini, SK Sheikh Aiden menjadi lokasi bagi satu program yang amat bermakna, iaitu bengkel pemantapan TV PSS bagi daerah Jempol dan Jelebu. Bengkel hari ini dianjurkan oleh Uni USTP PPD Jempol Jelebu dan dikendalikan oleh Akademi Sinar Bestari, sebuah institusi latihan yang aktif dalam memperkasa kru TV PSS di seluruh Malaysia. Tahun lepas, dia mendorong dan dihubungkan akademi khas untuk TV PSS dan juga untuk pendidikan. Right, kita tahulah, ya, saya sebagai khas di artikel kena ada urutan, bersih, fakta betul, bahasa jelas, 5 gambar. Ini kadang-kadang yang adik-adik buat di sekolah itulah dia. Melalui sesi teori dan praktikal yang dijalankan, para peserta berpeluang berkongsi amalan terbaik dan mendapatkan inspirasi untuk memantapkan pusat sumber masing-masing agar lebih relevan dengan keperluan murid abad ke-21. Muhammad Ikhwan, daripada Ikhwan. Saya dah bekerja di sini selama 5 tahun. Sebagai? Okey, sabar. Kak Nelly, dengar kita baca Kak Nelly ni ada space ni, apa yang nak buat ni? Jawab ke depan yang kita panggil sebagai white shot. WIDD, WIDD, white shot. Apa tu white shot? White shot tu adalah camera shot yang kita nampak keseluruhan landscape dalam film. IUM, video, jarak shot, SHOT, video shot atau video shot. Video shot dia boleh matang gambar atau tujuan yang sesuatu. Okey, faham semua? Faham? Ya? Betul tak? Ada beberapa hati ya? Itu kita panggil sebagai looking room. L-O-O-K-I-N-G. Gini. Apa tu looking room? Looking room adalah ruang seperti ini. Bertujuan utamanya bertujuan untuk mengidentifikasi bahawa dia sedang bersama dengan seseorang di sini. Hai, orang tu. Betul. Itu nanti boleh pergi ke sini berdebat masing-masing untuk melakukan langsung dia. Okey. Faham? Ada soalan? Paling muncul. Okey, ya. Silakan adik. Apakah kriteria utama dalam penghasilan video TV PSS yang baik? Skrip wartawan atau video yang menarik dan kreatif? Okey, terima kasih adik. Soalan tersebut. Kita berani dia. Okey. Okey. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum kira ditutup, saya mewakili pihak unit Sumber Teknologi Pendidikan USTP PPD Jempol Jelebu merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih. Dengan pendedahan dan latihan yang diberikan, diharapkan agar para guru dan murid dapat pulang dengan semangat dan idea baharu untuk menjadikan TV PSS lebih baik dan cemerlang. Sekian dari saya, Nur Aisyah, wartawan PTV7 melaporkan untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah, wartawan
Sina Bestari. Hari ini saya berada di SK Seri 78. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang satu virus yang merebak di sekolah ini, iaitu virus cekmok. Mari kita dengar kupasan tentang virus cekmok ini. Panggil saya Wan Ira. Bagaimana peristiwa ini boleh berlaku? Pagi tadi saya sampai ke sekolah macam biasa jam 7 pagi. Bila saya parking kereta, saya di garaj. Tiba-tiba saya rasa sakit kepala yang sangat. Saya hitam dalam beberapa minit. Agaknya kemudian bila saya dah berada di tapak perhimpunan dalam badan murid tahun 4 Aisyah yang macam awak lihat sekarang ni. Virus cekmok telah banyak menimbulkan huru-hara dalam kawasan sekolah kerana melibatkan 40 orang guru dan murid. Difahamkan, pihak polis dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah bagi mengawal dan menyiasat punca sebenar virus ini tersebar. Boleh awak perkenalkan diri? Saya Amirul, saya dari tahun 1. Apa perasaan awak? Saya, tadi ayah saya hantar pergi sekolah. Bila saya pengsan, lepas tu saya bangun dalam badan Cikgu Akmal ni, saya ingatkan seronok. Saya larilah sebab besar. Tapi bila lari, saya penat cepat. Lepas tu kaki saya sakit. Saya dah tak nak dalam badan cikgu. Saya nak badan saya balik. Amirul. Kamu pergi mana, Melayu? Okey, cikgu. Okey. Mari sini ke saya. Semua mangsa yang terlibat termasuk 40 orang guru dan murid yang telah bertukar badan kini sedang dirawat menjalani kuarantin di Dewan Oliver yang telah diubah suai menjadi pusat rawatan sementara.